Dalam episod kali ini kita akan tengok bagaimana untuk mengira stop dengan menggunakan formula. Nak tak kita orang shout out Instagram korang yang gempak tu? Caranya adalah anda klik pada butang subscribe dan tekan butang loceng notification. Kemudian tuliskan nama Instagram korang diikuti mesej yang anda nak sampaikan. Instagram terpilih akan dimasukkan di dalam video-video terbaru. Jom cek Instagram ni. Terima kasih atas sokongan anda. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita bertemu lagi dalam channel The Kai 9000. Untuk episod sebelum ni, kita dah pun tengok berkaitan dengan asas stop of light. So, untuk video kali ni, kita akan tengok cara untuk mengira stop of light dengan menggunakan formula. Biasanya, untuk pengiraan stop menggunakan formula ni, kita akan gunakan apabila kita gunakan filter untuk shoot landscape. Untuk pengiraan dengan formula ni, kita kena keluarkan calculator dan buat pengiraan sikit lah. Tapi, sebenarnya dia ada je alternatif kalau anda nak mudah. Cari saja apa-apa apps yang berkaitan dengan exposure calculator. So, anda boleh masukkan saja nilai, jumlah stop dan sebagainya. Maka akan terus dapat result. Tapi, untuk episod ni, kita takkan bincangkan berkaitan dengan application ni. Tapi, kita nak kira secara manual. So, jom exercise sikit minda kita. Kenapa kita nak kena kira stop untuk landscape ni? Okay, kalau kita pakai filter macam CPL, dia cuma mengurangkan 2 stop cahaya. So tak susah untuk kita adjust dekat kamera. Tapi kalau kita gunakan filter yang 10 stop ataupun 15 stop, jurang antara exposure tu terlalu besar. Jadi kadang-kadang metering kamera pun dah tak betul. So kita terpaksalah ambil dulu base exposure, kemudian kita kira pula jumlah stop untuk dapatkan exposure yang baru. So, kalau kita kira dengan menggunakan formula ni, biasanya kecerahan untuk base exposure tanpa pakai filter dengan selepas kita pakai filter sepatutnya adalah sama. Dan biasanya kalau kita pakai filter, kita akan kawal shutter speed sahaja, nilai shutter speed yang kita akan ubah. Tapi untuk video kali ni, kita akan tengok macam mana kita nak ubah nilai shutter speed, ISO dan juga aperture sekaligus. So, walaupun kita tak guna, tapi this is just for knowledge. Okey, kepada anda yang masih lagi baru dalam bidang landscape ni, saya nak terangkan sikit macam mana anda nak gunakan filter 10 stop ataupun 15 stop, kemudian kita nak kira stop exposure ni. Okey, first kali kita akan ambil dulu base exposure. Base exposure ni kita ambil tanpa menggunakan filter. So, kita setting dulu kamera kita ni untuk dapatkan gambar yang exposure dia cantik. Kemudian kita setting focus dan kita lockkan focus supaya focus tak lari. Kemudian baru kita pasang big stopper ataupun filter yang 10 ataupun 15 stop ni. So, setelah kita pasang big stopper ni, exposure kita akan turun secara mendadak. So, kalau kita pasang filter 10 stop, exposure kita akan turun sebanyak 10 stop. Apa yang jadi, kita dah susah nak fokus sebab cahaya dah sangat-sangat kurang. Kemudian kalau kita nak agak exposure kita memang agak susah. Jadi kita akan membuat pengiraan untuk dapatkan nilai setting yang baru. Okay, biasanya kita akan setting nilai shutter speed lah. Sebagai contohnya, kalau setting pada waktu tu, nilai shutter speed yang kita dapat adalah 1/100. Setelah kita pasang filter big stopper, nilai shutter speed tu akan turun kepada beberapa saat. So itu yang kita nak dapatkan melalui pengiraan menggunakan formula ni. So tak payah dah kita nak cuba-cuba beberapa kali, sebab kalau kita masukkan setting yang setelah kita kira ni, confirm exposure untuk gambar anda tu akan sama dengan gambar yang anda shoot pada base exposure tadi. So jom kita terus ke formula. Untuk shutter speed ni sebenarnya formula dia mudah aja. Shutter speed darab dengan 2 kuasa N. N tu mewakili nilai stop yang anda nak masukkan. Okey, sebagai contoh, nilai shutter speed anda adalah 1/200. 1 stop nilai exposure anda akan darabkan dengan 2 kuasa dengan 1. So, anda akan dapat nilai 1/100. So, kita cuma gantikan nilai N tu dengan nilai stop yang kita nak kira. Kalau 2 stop, 1/200 darab dengan 2 kuasa 2. So, kita akan dapat 1/50. Kalau 3 stop, kita darabkan dengan 2 kuasa 3. So, kita akan dapat 1/25 saat. Sebenarnya, 2 kuasa N ni nilai dia adalah tetap. So, katakan anda cuma ada filter 10 stop. Jadi, anda cuma perlu ingat satu sahaja angka, iaitu 2 kuasa 10 bersamaan dengan 1024. So, katakan nilai shutter speed dekat lokasi anda adalah 1/100. Maka, anda darabkan saja dengan nilai 1024. Maka, anda akan dapat exposure anda 10.24 saat. Untuk nilai ISO pula, kita akan gunakan formula yang sama sahaja sebenarnya, iaitu ISO darab dengan 2 kuasa N. Jadi sama macam tadi, kalau ISO 100, kita nak naikkan satu stop, kita darabkan dengan 2 kuasa 1. So
So kita akan dapat ISO 200. Kalau kita naikkan 2 stop, dia akan jadi ISO 400. Kalau kita naikkan 3 stop, dia akan jadi ISO 800. So untuk ISO dengan shutter speed, formula dia adalah sama. Dan normally kita tak akan tingkatkan nilai ISO ni pun. But in case kalau anda nak guna, anda tahu macam mana nak guna. Untuk aperture pula, pengiraan dia agak berlainan sikit. Sama juga macam dalam episod 1 hari tu. Untuk shutter speed dengan ISO, kalau kita gandakan dia, dia akan meningkat 1 stop. Tapi untuk aperture, kalau kita gandakan dia, dia akan meningkat 2 stop. So disebabkan dia berbeza sikit, jadi pengiraan dia juga adalah berbeza. Dan kalau kita tengok untuk shutter speed, semakin lama nilai shutter speed tu, maka semakin cerah gambar. Sama juga macam ISO, semakin tinggi nilai ISO, maka semakin cerah gambar. Tetapi untuk aperture, semakin tinggi nilai dia, semakin gelap gambar. Sebab semakin tinggi nilai dia, bukaan dia adalah semakin mengecil. So disebabkan itu, formula untuk pengiraan aperture ni adalah sedikit berbeza. Okey, untuk nilai aperture, kita akan bahagi dengan square root 2 kuasa N. So 2 kuasa N masih lagi dekat situ. Cuma kita kena tambahkan square root dan kita kena bahagikan nilai dia. Sebagai contoh, kalau dekat lokasi base exposure kita adalah f8. So untuk satu stop f8 ni kita bahagikan dengan square root 2 kuasa 1, kita akan dapat f5.6. Kalau 2 stop dia akan jadi f4. Dan kalau 3 stop daripada f8 dia akan jadi f2.8. So anda boleh cubalah dekat kamera anda tu, anda pusingkan dial anda tu sebanyak 9 kali. Adakah daripada f8 akan turun kepada f2.8. Dan untuk aperture ni pun biasanya kita tak akan ubah kalau kita nak shoot landscape. Sebab dia akan memberi kesan kepada depth of field bagi gambar kita tu. So just in case kalaulah kita perlu gunakan, maka inilah formula yang akan anda gunakan. Jadi untuk menjawab persoalan dalam episod yang lepas, gambar landscape tu 1/200 saat. Kalau kita pasang filter 10 stop, maka exposure akan jadi 5 saat. So 5 saat tu adalah nilai 1/200 kita darabkan dengan 2 kuasa 10 ataupun darabkan dengan nilai 1024, maka kita akan dapatlah nilai 5 saat. So kalau anda tengok exposure untuk 1/200 saat dengan 5 saat ni sama cerah. Itu adalah kelebihan kalau kita menggunakan formula ni untuk kita kira nilai exposure kita. So kita akan dapat exposure yang ngam-ngam, dia takkan lari. Kecuali filter anda tu ada error sikit. Kadang-kadang kalau kita pakai filter 9 stop, kadang-kadang exposure dia boleh jadi 10 stop. So kita kena test sendiri nilai exposure untuk filter kita tu, adakah dia tepat ngam-ngam macam yang manufacturer tulis dekat dia punya kotak tu. So itu sahaja untuk episod kali ni. Kalau anda rasa bermanfaat, jangan lupa untuk subscribe, like dan juga komen pendapat anda di ruang komen di bawah. So kita akan bertemu lagi dalam video yang seterusnya. Assalamualaikum.